Allah. Lupa pula. Ada bola. Ini Ihin. Muka handsome. Tapi perangai macam remote tak ada bateri. Tak boleh harap langsung. Kalau jalan, tersepak meja. Kalau makan, tumpah air. Kalau ada anugerah kehidupan paling malang, dialah juara bertahan. Pagi tu, dia bangun dengan rambut macam map lantai. Muka macam baru balik dari perang. Baru je nak turun katil, tiba-tiba jeritan dia tu buat sampai cicak pun jatuh dari siling. Rupanya lutut dia berdarah. Bukan luka besar mana pun. Tapi biasalah, tak drama bukan Ihin lah jawab dia. Dan tiba-tiba dia teringat. Dah, cukup. Sekejap je. Dah, cukup dah itu. Masih dia main bola. Konon main bola level pro, basing bola macam pemain Liga EPL. Tapi dalam satu saat, tergolek macam beg sekolah jatuh tangga. Orang lain tengah fokus game, dia menggelupur macam ikan baru kena tangkap. Kawan terpaksa jadi doktor tak berlesen kat situ. Siap sapu ubat sambil bagi ceramah motivasi percuma. Luka tu masih pedih, tapi dia gagahkan diri bangun. Tolonglah, ni baru luka sikit tau. Belum lagi retak tulang rusuk. Kalau kena yang tu, confirm apply MC 6 bulan. Tengok tu, dia jalan terkangkang. Gaya macam ayam jantan, tersalah pakai seluar skinny. Dia punya drama tu, minum air pun struggle. Nasib baik ni bukan air panas. Kalau tumpah, lagi satu babak hospital. Nak masak Maggi, dapur bersepah macam kena ribut. Gaya masak tu macam tengah sediakan buffet Ramadan. Maggi 2 minit je pun. Tapi gaya dia macam tengah masak asam pedas ikan pari 8 kilo. Syam? Tuan ni mana? Tu dekat aircon. Tu. Inilah waktu paling seram dalam hidup dia. In, okey tak tu In? In. Ai kena luka sikit je, terus jerit. Jeritan dia bukan level manusia. Kalau kau tengah lalu depan rumah dia, mesti kau berhenti sambil buka Google. Simptom kerasukan air pipe. Keluar bilik air, jalan tak, merangkak pun bukan. Lebih kepada slide perlahan macam ulat sawit tengah give up hidup. Nak iron baju, kaki dia naik atas bot sebab konon nak stabil. Apa? Terus dia iron kaki sendiri. Dia tengok iron tu tengok dia. Dua-dua trauma. Tapi, dalam semua kekalutan ni, Ihin rasa satu benda. Dia penat. Penat dengan hidup dia yang penuh masalah. Dia tak boleh hidup macam ni. Dia kena jumpa doktor. Dan dia rasa dia nak jumpa doktor. Hati dia tiba-tiba teringat satu nama. Mira! Dan dekat satu tempat lain, Mira yang tengah duduk tepi tasik tersentak. Dia dengar, Ihin?
Mira! Apa? Tak dengar? Kalau Ihin, kaki Ihin sakit. Kenapa jadi macam tu? Kesiannya Ihin. Kejap. Sebab hakikatnya, selelaki macam Ihin pun dalam kelemahan, dia tetap cari orang yang dia sayang. Bila sakit, bila jatuh, bila luka dalam hidup, dia nak ada Mira. Dia tahu lelaki pun perlukan tempat bergantung. Dan Mira tempat tu. So sekarang Mira dah sampai bawah nak ambil Ihin. Dia nak pergi ke hospital Allah. Cameraman dia tersibuk. Hampir tadi. Sikit je lagi dia tau. Saya tak tahu dah syat kena untuk mama. Mira. Sakit kaki tu tapi sunat sekali lagi. Kejap Ina betulkan slipper ini. Ya Allah, slipper lebih jari pada slipper pula dah. Kata macam mana dia pegang ni? Mira, tolong ini dah sakit. Mira gelak kat Ibu macam ni tu. Apa teruk? Teruk Mira. Ya. Ya. Mira, ngilu Mira. Ilu. Tak nak buka. Dia kena ikat je. Malah elok je jalan. Awak yang macam teruk. Sebab kita spray. Dia pakai spray ferit set ke? Tak kaki. Berabut lah. Boleh tak? Dia nak ni kat baring kat belakang. Ini pandang jenis apa? Bodoh ke? Boleh kita try? Kita try. Boleh? Betul ni macam ni? Betul lah Mira. Ni nak bawa macam ni? Gantung tu? Nak gantung ke macam mana? Ya, tak ada tempat gantung. Tak kenapa ready? Okay, ready? Jom. Betul Macam tu kaki ibu gitu? Macam tu lah Mira. Tak boleh ni ke? Tak boleh bengkok ni? Dia cuba bengkok kan. Tapi tak boleh? Sakit. Ya? Dia rasa kena suntik ubat sakit. Dia rasa kena potong. Dia dah potong tu, takkan nak potong ni. Okay, ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala semua terangkan pergi dah pulang. Amin. Takkanlah. Hin, kalau polis tahan macam mana? Tak ada Mira, dia akan faham. Ya. Dia akan faham. Mira! 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 Dia ni ganas Ganas kena kahwin cepat Selamat dah. Mira rasa angin masuk ke tempat lain. Tapi rasa sejuk-sejuk lah. Rasa macam sejuk Mira. Tak tahu. Jangan-jangan kita guna terbang. Ni tak sangka Mira. Apa? Selalunya aircon rasa kat luar. Ni kat dalam pun rasa. Okay, so kita dah sampai dekat hospital cyber. Mira harap tak ada yang teruk lah.
Takut dia potong. Ya, sebab tadi dah masuk angin, tak tahu dia okey ke tak. Tapi kita pergi jumpa doktor dulu apa-apa pun. Sebab kalau Ihin jumpa Mira, solution dia sama je. Mira akan gelak juga kat sini. Sebab kelakar. Stop it. Ihin lalu situ rendah. Sini. Ihin jalan bengkok kaki tak? Tak, kaki memang dah bengkok. Tak macam tu? Boleh tak? Macam tu? Dia boleh, cuma dia dekat... Okey, cuba angkat tinggi. Macam tu. Try lah. Bengkok macam tu. Sana. Sana. Mana yang sakit? Situ kan? Kan, Mira nak tengok okey ke tak? Okey. Tengok setara mana sakit ke berlakon je depan Mira ni. Sikit lah. A few moments later. Mira, Ya. kenapa hospital ni macam ni, Mira? Mira pun tak tahulah apa lagi yang nak timpa. Tiba-tiba jadi kecil pula hospital dia. Apalah, Boleh. okey je mana-mana. Boleh? Boleh. Tu boleh jalan tak? Nak minta tolong tak? Please. Nak tolong? Hai. Hai. Ah? Ada guna pen insurans tak? Oh, tak ada. Tak ada, bagi IC. Mai sini ya. Doktor lelaki ada? Hari ni semua nak perempuan. Bertiga. Rezeki kakak-kakak. Saya okey je. Ramai ni nak tengok Ihin sekejap lagi. Ya. Ihin suka? Suka? Ihin pun macam suka je tengok dia orang. Ya. Saya tak ada mana. Oh, sorry. Mira. Confused. Tak tahu nak pilih mana doktor yang nak rawat Ihin. Ihin bukan doktor lah. Doktor kat dalam bilik. Bukan orang. Bukan. Please, nak ada orang. Nak dia orang? Ya. Tak pernah dia. Kalau macam... Ihin, kita duduk belakang tu. Boleh jom. Kita duduk belakang. Mira sini dah makin teruk dah ni, Mira. Ya. Sebenarnya dah sengit dah. Mira jangan, Mira. Ihin, nama Ihin dah keluar. Jom kita jumpa doktor. Dah boleh masuk? Dah. Bilik 2. Ya. Biar macam ni. Kalau dia panggil biar macam ni. Muhammad Farihin, room 2. Jom kita masuk bilik tu. Jom. Boleh tak? Boleh. Di situ. Sini room 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami datang nak beraya. Hello. Boleh masuk ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sorry ganggu. So dia nak panjang, saya minat perempuan nak panjang. Sekali. Betul. Sekali dengan sekali lelaki pun. A few moments later. Okay, korang kita nak pergi ambil ubat jap. Nanti akan update, okey? Dia panggil doktor tu lagi sekali kan? Takut. Cuba awak pakai slipper betul-betul. Pakai slipper betul-betul. Pakai slipper dia dah. Tak, dia lepas duduk. Aku straight kaki. Cuba ni. Cuba dapatkan kaki ke lantai. Ni kaki dia. Angkat je lah. Apa yang tergigit sangat ni? Pasti nak jalan macam tu. Jangan terlalu layan, Mira. Mira sempat lagi layan. Nanti dia punya kain kuman balik. Mira. Nanti ni. Ini dapat apa? Tak nak. Peluang kot. Patut Mira. Sekali lagi. Terima kasih, Mira. Okey, sama-sama. Kau pakai slipper elok. Aduh, rimas lah. Weh, kita kena join kat Mira rasa. Jana, sekali lagi. Sekali lagi. Jalan macam mana? Bagi gigi tak awkward. Boleh? Cepat. Boleh. Macam lenguh jalan macam cuba dia tak elok. Tak, dengan depan duduk. Nak ke straight
Mira. Sama. Esok kita ikut lah. Hari ni tak lah. Okey. Terima Mira, terima kasih. Ingat tak rekod ni? Risau. Baik, tak rekod. Sekejap lagi. Okey, pusing sana. Pusing sana kan, bro. Mira. Belakang tu. Baik, makan ubat. Ya. Boleh tak tu nak masuk? Bye. Bye. Okay. Besok. Okay. Makan ubat jangan lupa. Jom. So sekarang Kak Sheila tim dengan saya, kita nak bantai dengan tim paling kuat kat sini. Paling kuat. Walaupun orang perempuan dia orang paling kuat. Ya. Saya akan membantu Ihin untuk mendapatkan kemenangan. Yes, ini tak ada menang lagi. Bismillah. Sila, jom. Ihin, jangan. Saya jadi lubuk. Tim? Tim adik-beradik. Ya. Itu cara untuk kita menang Yes. Itu cara dia. Yes. Okay, Mira. So sekarang Ina tanya Mira apa? Alhamdulillah. Sekarang In getting better lah. Alhamdulillah. Dan- Makan ubat tak? Kan? Sure. Makan ubat okey sikit. Okey sikit. Alhamdulillah lah. Okey. Okey. Setiap kali makan ubat ambil gambar macam selalu. Iya, yang gambar. So, nak cakap Mira. Mira, time In kena injured ni, Mhm. cakap sumpah memang sakit gila. Tapi time tu kebas. Lepas dah berapa jam lepas tu, memang sangat-sangat sakit. Dan In pun tak tahu macam mana. Sakitnya. Dan In rasa, kenapa Tuhan bagi aku rasa sakit ni ya? Mira rasa sebab apa Tuhan bagi In rasa sakit, luka, pedih, semua ni? Sini. Dalam hidup kita ni, kita ada satu je tujuan kita. Satu je matlamat kita. Nak jadi hamba yang terbaik di sisinya dan dapat masuk syurga. Allah ni dah susun elok dah kehidupan kita ni. Kehidupan kita ni kalau tanpa ujian, senang je lah boleh masuk. Faham tak? So, dia adanya rasa sakit supaya kita rasa, orang kata, keberkatan hidup kita dijamin. Lepas tu kita kembali rasa, aku ada buat salah ni. Sebab kita akan teringat apa salah aku sampai diuji setara ni. Betul. Kita akan ingat balik rasa, kita orang kata kita akan muhasabah balik diri kita. Kadang tu kita terlalu macam, nak kata terpesong tu tidak. Maybe kita lalai sedikit. So Allah macam jentik sikit hati. Okeylah aku bagi dia sakit sikit supaya dia cool down, slow down. Baru dia macam boleh muhasabah diri dia. Sometimes Allah bagi sakit ni untuk kita lebih pupuk rasa sabar sebenarnya. Macam Ihin sakit. Ihin sakit dekat kaki, dekat lutut. Dia nak tengok Ihin ni sabar ke tidak. Terima ke tidak takdir yang dia bagi. Terima. So bila macam ni lah, dia tahu Ihin penat. Ihin perasan tak lately ni Ihin sangat-sangat penat. Mira pun dapat rasa Ihin penat. Faham tak? So, Ihin perasan tak Allah bagi sakit untuk Ihin berehat. Sumpah. Sumpah demi Allah. In fikir tu. Sebab Ini betul. Sumpah demi Allah. So- In fikir, Tuhan bagi aku sakit ni sebab nak bagi rehat. Okey, teruskan. Allah bagi sakit, dia bagi sakit dekat kaki je untuk dia berehat. Faham tak? Sebab Ihin ni dia selagi dia tak settle kerja dia takkan stop. Dia sejenis yang orang yang akan push diri dia to the limit. Baguslah, itu salah satu orang kata sisi yang positif. Ini kita fikir, kenapa sakit ni ya? Ada salah aku buat ke? Rupanya Allah ni dia lebih memahami kita. Nampak? Ihin sakit macam tu Allah bagi rehat sehari dua hari. Sekarang dah macam nampak balik, dah getting, orang kata dah gain energy balik, dah fresh balik. Betul tak? Ni gaya pun dah macam okey balik. Bukanlah orang kata Allah uji tu sebab Allah tak sayang kita, hidup kita tak berkat, tidak. Kita kena banyak orang kata bersabar, terima takdir. Sebenarnya Allah tu dia nak bagi lebih baik. And dalam kita sakit, kita kena tahu Allah akan tarik 3 benda daripada kita. Betul. Satu, seri wajah kita.
kita akan rasa macam susah nak senyum sebab kita sakit kan. Macam contoh Ihin sakit dekat kaki, dekat lutut dia. Dia macam susah nak senyum. Orang buat kelakar pun dia macam lain tak layan sebab dia fikir sakit dia lagi. So Allah tarik seri wajah dia ataupun keceriaan di wajah dia. Kedua, Allah tarik orang kata apa, selera makan. Macam contoh orang yang bedridden. Bedridden ni orang yang terlantar sakit di hospital. Dia orang kata dia punya keinginan nak makan berkurangan. Allah akan tarik rasa-rasa nikmat macam tu. Dan yang ketiga, Allah akan tarik kita punya dosa. Setiap sakit kita Allah akan ampunkan dosa kita. Tu sebenarnya kita kena bersyukur bila kita diuji dengan rasa sakit. Tapi bila kita dah sihat, Allah akan bagi balik kat kita. Tapi dia bagi balik dua benda. Dua je dia bagi balik. Satu, keceriaan wajah. Dah sihat macam dia nampak. Dah boleh senyum. Dah boleh pakai lipstick Wardah 09. Alhamdulillah. Dulu masa sakit pucat ni. Yang kedua, Allah akan bagi balik rasa selera makan. Apa benda yang dia tak boleh makan masa sakit, apa benda yang dia skip makan hari tu, dia boleh makan balik. Tapi baiknya Allah, sayangnya Allah kat kita, dia tak bagi balik dosa kita. Malah dia ampunkan lagi dosa kita. Betul. So, di setiap orang kata ujian yang kita terima, orang kata sakit yang kita dapat, sebenarnya Allah nak bagi lebih lagi. So, sepanjang rasa tempoh kita nak sembuh daripada sakit tu ataupun hilangkan ujian tu ataupun selesaikan masalah tu, kita kena bersangka baik atas takdir Allah dan pupuklah rasa diri tu macam bersyukurnya aku masih dihidupkan lagi. Walaupun aku sakit, aku diberi peluang lagi untuk hidup. Betul. Orang kata apa sebenarnya orang yang sakit ni, apa je doa yang dia minta, actually Allah akan tunaikan. Dia macam, apa yang hamba aku nak minta kat aku ni so kita tak boleh buat apa-apa dah. So dia tunggu macam apa yang hamba aku nak doa kat aku That's why orang kata setiap kali apa yang terjadi dalam hidup kita, tak kisahlah Ihin sakit kaki ke, sebab ada orang sakit bertahun-tahun. Dia tak tahu pun punca dia sakit apa. Mira ada berdengar lah satu perkongsian daripada seorang ustaz ni. Dia kata kalau kita sakit, kita tengok balik, kenang balik dosa kita. Maybe ada salah sikit ke, macam kalau kita ni seorang isteri, maybe kita ada melawan cakap suami ke. Kalau kita seorang anak murid, kita maybe ada tersalah cakap dengan guru kita ke. Dekat mana kita berada, kita kena back to diri kita juga sebenarnya. Kita kena banyak rasa bersyukur, banyak rasa sabar. InsyaAllah semua tu akan getting better, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih Mira, ya Allah. Mira cakap, ya Allah, mesti orang kata terpukau gila. Ya. Ihin terpukau ke? Mira. Kita kena promotion. Ya. Taklah, Mira cuba share lah apa yang Mira ada baca, ada yang dulu kita belajar kan. Mira try lah kongsi, mana tahu orang sekarang pun ada ditimpa ujian, ditimpa masalah, ada yang tengah sakit. Maybe bila dia dapat perkongsian ni, dapatlah dia terubat sikit di hati tu. Baru dia macam, bukan aku seorang je sakit, ada lagi orang yang sakit. Macam Ihin, dia sakit kaki lutut. Tapi sampai sekarang dia tak boleh nak jalan straight. Dia jalan kaki dia macam tak boleh nak bengkok. Tak boleh straight. Kaki dia tak boleh bengkok. Maybe ada orang yang macam, sakit aku sikit je, sesama je, boleh lagi. Ihin lagi teruk. Faham tak? So dia akan rasa bersyukur dekat situ. Macam Ihin, maybe Ihin kena compare dengan orang yang sakit yang dah lama. Aku baru sakit sikit. Ada orang tu yang patah kaki, yang tak boleh pergi kerja, yang tak boleh buat apa-apa aktiviti. So kita akan rasa bersyukur lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mira. Tapi memang first antara benda yang terfikir, aku sakit ni, first memang Tuhan nak ampunkan dosa aku. Dan yang kedua, yang ni kan, Tuhan nak suruh aku rehat. Tuhan nak suruh aku rehat tapi aku pergi main badminton lagi. Ya, degil. Tuhan nak suruh aku rehat tapi aku pergi main bola. So dah main badminton, main bola, sambung balik. Tak apalah. So at least Tuhan suruh sambung balik, rehat balik. Rehat betul-betul. Indah belajar lah salah In kat mana kan. Dia dah jentik dah hati. Aku pergi sikit-sikit. Nak main lagi. Tak apa, bagi dia main. Lepas tu dia cakap, tak apa, nanti dia rehat. Kira Ihin pun dah tahu dah. That's why tu salah satu orang kata sebab lah tu kenapa Allah nak pergi sakit. Dia nak bagi kita berfikir juga. Terima kasih Mira. Sama-sama Ihin. Alhamdulillah, insyaAllah segala perkongsian ni kita sangat-sangat bersyukur. Dan untuk pengetahuan Mira, kita dah ada presiden baru. Ya? Presiden apa? Tahu tak siapa presiden kita? Siapa? Harun Rashid. Separuh jiwaku. Nak try? Okey. Utama. Dan terima kasih juga kepada Kak Sheila, Ulbay, Amantino, Isri Amantino
Arul ada rezeki lagi nanti kita dapat pergi main paintball, okey? Bawa Mira sekali insya-Allah. Malam tu Mira tak ikut Ihin kan? Yo. Sebab Mira penat sangat. Tak apa, maafkan. Okey, korang sekarang kita nak buat outro. Kalau macam tu, kita dah ada presiden. Apa kata kita pas outro kita dekat presiden kita? Acik tak? Boleh? Ya. Okey, kita pas outro kita dekat presiden. So itu saja untuk konten kita kali ni. Kita nak cakap terima kasih kepada Arul sebab Arul awak jumpa dia dekat flight. Dia duduk sebelah Hin. Start tu kita orang tak rapat. Arul baik masa dia banyak jaga Hin dekat sana. Arul handsome. Kalau nanti DM ni nak rasa. Oh. Kau tak boleh lah cakap ini dengan Mira. Oh lupa. Tak boleh lah. Nasi Siapa yang buat muka? Betul ke kan Mira? Kan ingat kita kena jaga partner kita kan. Kan itu kan memanglah itu kan kerja Ihin kan. Tapi jelah jaga hati dia. Perempuan ni dia nak kita jaga hati dan perasaan dia. Cukup. Itu pun tak payah wang ringgit pun. Jaga hati dan perasaan dia, insya-Allah dia okey. Okey, faham? Faham. Hai Mira. And then sekarang dah ada official untuk Presiden Acura adalah Arul dan tadi baru sign kontrak. Boleh. 3 hari. 3 hari ke 3 bulan? 3 bulan lah. Oh, 3 bulan. So kepada semua follower Ihin, peminat-peminat Ihin, nanti diorang kena collect duit lah. Collect nanti sebulan RM10 seorang lah. Boleh? Nanti buat gaji semua kena. Gaji presiden tu kan. Boleh. Diorang kena collect sebulan dalam 10 boleh? Boleh. Nanti kita buat collection untuk gaji presiden. Okay, sebab memang kebetulan nak bayar kereta ni. Taklah dah baik saja je gurau. Kan bergurau je. Teruskan support Ihin. Ingat Ihin. Ya. Pasangan tu kena jaga. Kawan pun biar kawan yang betul-betul. Solat jangan lupa. Betul. Itu yang paling penting. Solat tu yang paling penting. Itu paling penting. Solat kena jaga Ihin Okay. So ini apa? Tak tahu ni nak ikut Arul balik ke rumah kau. Terima kasih pada kalau penutup Ihin buat macam mana biasa? Penutupnya. Terima kasih pada Ihin Mas kita, Ihin Comenga, Cumi Moris, Jual Starlight, Acura Tropi, Acura Troopers, Acura Army, and then kepada Mira Flawless, and then sekarang ada grup baru Ihin Istimewa. Lepas tu Mira Fiza belum buat lagi. Belum buat. Okay. And then terima kasih pada yang selalu edit video ni kat TikTok, edit video Arul kat TikTok, Secret, terima kasih selalu edit Arul. And then sebelum kita akhir konten, ada satu doa ni untuk korang amalkan. Okay. So doa ni nak buat orang senang dengan kita dan orang rasa happy bila jumpa kita. So doa ni kita boleh selalu amalkan. Ada surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ketika Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya bahawa dianya bermimpi melihat 11 bintang satu matahari, satu bulan menunduk padanya. Amin. Dan diketikkan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa la tusna ala aini. Amin. InsyaAllah. Doa ni korang boleh amalkan. Arul Presiden Acura memang boleh agak Arul mesti dah tahu macam mana outro Acura. Dah tahu dah. Outro dia. Lepas turunnya hujan akan ada pelangi. Assalamualaikum. Bye guys. Okay, aku gerak dulu. Mira malu. Mira apa? Nama tengok pet tu. Sebelah apa dia? Mira sendawa. Berpetai. So korang Ya. Ya. Mira, stop it Mira. You need to focus right now.